Ni saya baca secara penuh. Tadi saya baca secara lompat-lompat. Sekarang saya baca perkembangan penulisan ilmu tauhid oleh ulama di Nusantara. Ustaz tadi disuruh rujuk. Ni ada perkembangan ilmu tauhid. Keislaman kita pada hari ini adalah sebab daripada hasil usaha para ulama Islam silam. Dengan jasa-jasa demikian, sepatutnya kita mengenang hasil peninggalan mereka yang tidak ternilai di wang ringgit. Semoga usaha-usaha mereka diberkati dan disediakan limpah kurnia di dalam kubur dan di akhirat kelak. Semoga pengajian kita daripada kitab-kitab mereka juga turut diberkati. Sebagai faedah tambahan, penulis yakni almarhum Ustaz Muhammad Zaidi akan memaparkan senarai kitab-kitab berkenaan ilmu tauhid yang disusun mengikut gaya bahasa Melayu klasik, separa klasik dan moden secara kronologi. Pertama, Aqaid An-Nasafi, teks berbahasa Arab dan bahasa Melayu yang ditulis oleh ulama dunia Melayu yang tidak diketahui namanya. Diperkenalkan buat pertama kalinya oleh Said Muhammad Naqib Al-Atas, sekarang almarhum lah. Maksud saya ditulisnya dia masih hidup. Seorang profesor di The International Institute of Islamic Thought and Civilization ISTAC. Kitab ini ditulis lingkungan tahun 998 Hijriah bersamaan 1590 Masihi. Kedua, Ilmu Tauhid oleh Ahmad bin Aminuddin Al-Qadhi, Kedah pada tahun 1032 Hijriah bersamaan 1622 Masihi. Ketiga, Durarul Faraid fi Syarhil Aqaid oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri pada 27 hari bulan Rabiul Awal 1040 Hijriah bersamaan 1630 Masihi. Keempat, Syarh Aqidatul Iman oleh Syekh Syihabuddin Al-Haji bin Abdullah Al-Jawi pada 7 hari bulan Jamadil Awal 1162 Hijriah bersamaan 24 April 1748 Masihi. Kelima, Bidayatul Hidayah oleh Syekh Muhammad Zain bin Al-Faqih Jalaluddin Aceh yang diselesaikan di Makkah pada malam Jumaat 24 hari bulan Sya'ban 1170 Hijriah bersamaan 1756 Masihi. Kitab ini turut diberikan takrir yakni catatan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani yang diselesaikan pada Sabtu 20 hari bulan Rejab 1303 Hijriah. Zahratul Murid fi Bayan Kalimatit Tauhid oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani pada 23 Hijriah 1178 Hijriah pada 23 Zulhijjah 1178 Hijriah bersamaan 1764 Masihi. Ketujuh, Tuhfatur Raghibin fi Bayan Haqiqat Iman Al-Mu'minin wa ma yufsiduhu min riddat al-murtaddin oleh Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari pada tahun 1188 Hijriah bersamaan 1774 Masihi. Kelapan, Ad-Durus Tsamin oleh Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Tokoh ini adalah tokoh tumpuan dan pakar rujuk pelajaran Nusantara. Karya ini sebahagiannya sahaja. Karya ini selesai pada tahun 1232 Hijriah bersamaan 1817 Masihi. Okey, ada nota kaki. Untuk mengetahui sumbangan Syekh Daud Al-Fatani dalam akidah di Nusantara, insya-Allah pembaca boleh mendapatkan kajian ringkas oleh Ustaz Abdul Aziz Ambak bin Ismail. Ustaz Abdul Aziz Elias Ambak bin Ismail bertajuk Sumbangan Syekh Daud Al-Fatani dalam akidah Nusantara. Kalau ikut buku ni dicetak semula pada tahun dia dipanggil cetakan pertama tahun 2000, ada satu yang lama. Yang kedua, cetakan kedua khas tahun ni lah kot, 2012. Masa ni saya dengan dia lah, Ustaz Zaidi. Ketiga, berapa tadi? Okey, ke sembilan. Al-Muqaddimatul Kubra allati tafarra'at minha oleh Syekh Ismail bin Abdullah Al-Minangkabawi yang tahun penyalinannya pada tahun 1305 Hijriah. Ke-10, Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin, Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani ataupun Tuan Minal Al-Fatani pada tahun 1308 Hijriah bersamaan 1890 Masihi. Ini kitab antara yang masih lagi diajar di Malaysia ni lah. Ke-11, Faridatul Faraid. Alhamdulillah kami sempat ngaji kitab ni dengan Baba Man.
Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid oleh Al-Adib Al-Faqih Az-Zaki Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani Al-Makki Asy-Syafi'i, salah seorang tokoh tumpuan dan pakar rujuk pelajaran Nusantara. Karya ini selesai pada tahun 1313 Hijriah bersamaan 1895 Masihi. Penting, karya ini telah diedit kembali oleh cucu beliau Haji Wan Muhammad Saghir Abdullah dengan berjudul Faridatul Faraid Syekh Ahmad Al-Fatani Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sejati. Edisi penyempurnaan. Di dalam naskah ini terdapat karya Tauhid Syekh Ahmad Zain Al-Fatani berbahasa Arab yang bertajuk, ada 3 ya. A. Sabilus Salam. Karya ini merupakan syarah bagi karya gurunya Syekh Muhammad Sulaiman Hasbullah yang bertajuk Hidayatul Awam. B. Risalah Mujmal atau Tauhid disusun dengan rentak syair Arab. C. Munjiatul Awam disusun dengan rentak syair Arab. Pembaca boleh mendapatinya dari Khazanah Fataniyah di Taman Melewa Gombak. Kalau ada di situ masih lagi Ustaz Syekh Muhammad Ustaz Muhammad Autad Ustaz namanya. Tu. Kalau pergi ke sanalah Taman Melewa Gombak Khazanah Fataniyah. Terakhir pun pertemuan saya terakhir dengan Ustaz Zaidi, dia bawakan saya bertemu dengan Pak Anjang Syekh Wan Izzuddin bin Wan Ibrahim di Khazanah Fataniyah tu lah. Ada gambar masa tu bolpeh PKP yang boleh keluar berjalan tu. Ustaz Zaidi rambut panjang. Tu terakhir tu pertemuan saya dengan dia. Dia kata, kau nak ikut aku tak pergi jumpa Pak Anjang? Ikut lah. Saya pun ikut lah dia. Itulah. Saya, masa tu dah lama tak jumpa dia dah. Sebab saya belajar dekat Rimba. Lepas tu belajar dengan murid-murid Syekh Yusuf Bakhur lah. Di masa tu Pak Ustaz ni Bakri ke dah tak ingat lah. Tapi dah tak mengajar dengan dia lah. Sebab saya belajar di tempat lain pula. Saya tak sepenuhnya dengan Ustaz Zaidi. Apa yang saya kongsi ni pengalaman setakat yang saya ni lah follow. Yang di akhir usia dia pun yang sempat dengan dia Ustaz Azib lah. Ustaz Azib Al-Juhuri tu. Itulah. Pasal sebut ni lah Khazanah Fataniyah, teringat pula. Ke-12, Zahratul Murid fi Aqaid At-Tauhid karya Syekh Wan Ali bin Abdul Rahman Kutan Al-Kalantani di Padang Arafah pada tahun 1310 Hijriah bersamaan 1892 masih. Ini yang saya cakap baru ni kuliah perkongsian semalam tu, saya baca kitab tentang Lumatul Aurat tu lah. Tu saya dapat ijazah daripada saya terima daripada Ustaz Zaidi. Ustaz Zaidi terima daripada Tuan Guru Haji Abdullah. Tuan Guru Haji Abdullah terima daripada Ustazah Fatimah daripada ayahandanya Syekh Wan Ali bin Abdul Rahman Kutan Al-Kalantani. Itu kitab Lumatul Aurat, kita amalan Lumatul Aurat. Saya ada kecil, yang besar pun ada. Lepas tu tak cakap, saya kalau membeli barang pada Ustaz Zaidi ni tak berhenti beli satu, beli dua. Biasanya suka banyak banyak kitab. Suka mengumpul. Ke-13, Majmu'ul Irfan fi Ma'rifati Aqidatil Iman oleh Wan Abdul Rahman bin Wan Sulaiman Al-Kalantani. Ke-14, Badi'uz Zaman oleh Syekh Muhammad Azhari bin Abdullah Al-Falimbani pada tahun 1310 Hijriah bersamaan 1892 Masihi. Ini salah satu karyanya dalam bidang tauhid. Ke-15, Fathur Rahman oleh Syekh Abdul Qadir bin Sabir Mandailing pada tahun 1320 Hijriah 1902 Masihi. Ke-16, Fathul Alim li Tarbiyatit Ta'lim oleh Al-Mufti Kerajaan Indragiri Syekh Abdul Rahman Siddiq bin Muhammad Afifi Al-Banjari pada tahun 1324 Hijriah bersamaan 1906 Masihi. Ke-17, Syarah Bakuratul Amani oleh guru bagi guru kami Syekh Ismail bin Abdul Qadir bin Mustafa Al-Fatani yang terkenal dengan gelaran Syekh Pak Da'il yang amat alim dalam bidang tauhid dan nahwu di Makkah, dan beliau juga ialah saudara sepupu Syekh Ahmad Al-Fatani Al-Makki. Karya ini ditulis semasa dalam musafir di Kedah dan diselesaikan pada malam Sabtu 14 bulan Rejab 1335 Hijriah 1916 Masihi. Kata orang-orang yang ustaz-ustaz yang pernah ngaji kitab ni, Pak Da'il mengarang kitab ni dalam satu malam kalau tak silap. Masa tu pergi Kedah, anak murid ada orang situ tanya tentang tauhid. Pak Da'il karang kitab Bakuratul Amani ni secara
secara apa, on the spot. Orang alim